Tengok ni guys, ini Omoda C9 PHEV. Ini 3 benda aku suka, 3 benda aku langsung tak suka pasal SUV besar, high-tech dan premium ni. Jom. Nombor 1, styling kereta ni nampak cukup mahal lah. Dia nampak lagi gaya daripada Honda CR-V dan even Toyota Harrier pun. Nak kata dia dekat dengan level Lexus RX pun boleh jugalah, especially dengan the matte paint, rim besar 20 inci, tayar Michelin lagi. Dekat belakang ni pun dia ada style SUV coupe, lampu moden, cumanya dekat bawah dia ada fake exhaust pipes ni. Yang tak bagus, interior dia ni kurang matching lah dengan rupa luar. Atas kertas dia full spec habis lah. Atas ada sunroof, speakers brand Sony, adjust steering, ada power. Lepas tu aircon dia ada 3 zone termasuk belakang dan kerusi belakang tu pun ada power recline lagi. Tapi jangan haraplah kualiti dia sama taraf dengan Lexus. 4.5 ni dia pakai plastik murah saja, boleh gerak-gerak dan tekan pun ada macam-macam bunyi. And then kereta ni baru je jalan 6,000 km, dashboard dia dah start rattle sikit. Dan leather dia pun tengoklah, tak sampai setahun lagi pun dah shiny macam tu. Tu belum kira lagi part-part yang dia copy dari brand lain. Macam controls kerusi ni sebiji sama dengan Mercedes-Benz. Dan tweeter audio kat atas pun nampak macam Audi punya. Tapi bunyi dia tak best pun. But what is truly outstanding pasal kereta ni is the PHEV powertrain. Dia pakai engine 1.5 liter turbo biasa, tapi dia cantumkan dengan a DHT yang special sikit. Yang tu ada 3 speed dan 2 electric motor. Dan untuk axle belakang dia tambah satu lagi electric motor. So 3 electric motor semua sekali, and total system output dia 537 PS, 650 Nm torque. So SUV ni boleh pergi daripada 0 ke 100 bawah 5 saat. So sekarang dia bukan lagi level Toyota, Honda, Lexus. Ini dah same level as a Volvo XC90 T8 Hybrid. 3-speed DHT ni pun is very clever. So dekat speed yang rendah, engine tu boleh kasih extra torque to the wheel, so acceleration lagi laju. Dan bila masuk highway, dia boleh engage gear tinggi, bawa laju macam mana pun, engine tu rev rendah saja, tak bising macam PHEV lain. And when it comes to PHEV technology ni, the Chery Group memang among the best in the world. Engine dia on ke off ke, tak dengar, tak rasa langsung, tak ada vibration pun. So bila bawa, power dia bagus, it's very quiet and refined, almost macam kereta EV. Dan untuk Malaysia, Rotax murah 1.5 liter je. Lepas tu untuk SUV besar macam ni, dia cukup jimat minyak. Senang-senang je boleh dapat antara 14 ke 15 km per liter. Jadi dengan tangki minyak 70 liter, boleh jalan sampai 1,000 km. EV range dia pun lebih 100 km. So kalau korang duduk rumah landed, boleh charge setiap hari, memang tak payah pakai minyak langsung. Tapi macam biasa untuk kereta China ni, dari segi suspension dia belum cukup bagus. Again, atas kertas dia sangat maju. Umur dah cakap, dia ada sistem gantungan adaptive CDC ataupun continuous damping control. Jadi sepatutnya dia boleh adjust secara automatik antara lembut ataupun keras mengikutkan kondisi jalan dan cara pemandu bawa. But in reality, suspension dia masih lagi terlampau lembut. Kat belakang dia membuai, part depan pun rasa macam naik bot, berombak-ombak. Dan kalau korang nak abaikan sistem automatik tu dan tukar ke sport suspension secara manual pun tak senang tau. Kena tekan button dekat bawah ni, vehicle settings, dan scroll sampai ke bawah. Tekan button kecil ni, barulah boleh adjust ke sport. Kalau ada shortcut ataupun dedicated button untuk benda ni, kan lebih bagus. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah terlalu kritikal pasal kereta ni sebab harga dia tak adalah premium mana. RM209,000, bawah RM10,000 lagi mahal dari Honda CR-V Hybrid RS. Itu RM80,000 lagi rendah dari Toyota Harrier Hybrid. Dan kalau kita compare dengan Volvo XC90 ataupun Lexus RX, this is less than half the price. Lexus RX yang banyak orang beli recon sekarang ni pun lagi mahal dari Omoda C9 ni. Dan ingat ya, ini kereta baru dengan vehicle warranty 7 tahun, engine warranty 10 tahun, 1 juta kilometer, dan semua komponen hybrid dia termasuklah bateri dan elektrik motor pun dijamin selama 10 tahun ataupun 200,000 kilometer juga. Jadi kalau kira nilai ataupun value, yang ni memang top class. Tapi again, macam biasa for a Chinese car kat Malaysia ni, kita tak dapat the latest version. Sebab back in its home market in China, dah ada pun versi facelift terbaru yang nama dia Exceed EX6.
Dan update ni dia bukan tukar-tukar sikit sahaja tau. The whole face dah serba baru. Dan door handle dia pun ditukar. Tak ada lagi jenis pop-out macam ni yang akan di-ban di China. Part ni memang tak best lah. Beli kereta baru sekarang, terus kena prepare. Tak lama lagi akan jadi kereta lama dan resale value pun terjunam. Overall aku masih rasa ini pilihan yang bagus dan cukup menarik lah untuk orang yang nak beli SUV besar untuk keluarga. Sebab pada harga yang lebih kurang sama, Omoda C9 ni jauh lagi besar, lagi selesa, lagi laju dan lagi high spec kalau compare dengan Honda CR-V. Itu belum kira lagi the better warranty package dan sistem PHEV dia yang serius lagi bagus dari Volvo XC90 pun. So ini dia guys, Omoda C9 PHEV di Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah.